Hai, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama dengan saya, Cikgu Aiman untuk saya berkongsi tentang quiz kepada anda semua yang sangat penting, famous untuk kita aplikasi semasa sesi PDP supaya pembelajaran kita lebih menarik dan lebih hebat. Okey, baik. Hari ini saya nak berkongsi tentang satu lagi kelebihan quiz kepada anda semua. Okey, saya akan share screen. Ini merupakan paparan utama selepas kita dah login quiz. Okey, di bahagian kiri ada create, ada explore. Explore ini adalah soalan-soalan yang telah dibina oleh orang lain. Kalau kita tengok contoh kan, konsep infraction ada 895 activities. Operation and on whole number ada 5,000 activity dan banyak lagi soalan yang telah dibuat. Kita boleh guna secara percuma. Bahagian library ini adalah soalan yang pernah kita buat akan masuk dekat library. Report, ada classes, recommendation dan quizzes AI. Jadi hari ini saya nak berkongsi tentang apakah quizzes AI dan apa yang kita boleh dapat dan kelebihan daripada situ. Kita klik quizzes AI, akan keluar start creating with quizzes AI. Okay, akan ada extract question from worksheet, daripada from YouTube video, from document, from website or artikel. Website artikel ni maksudnya kita ada jumpa satu artikel yang sesuai kita jadikan sebagai quiz walaupun dia hanya teks ataupun dia artikel, majalah dan sebagainya. Kita copy link, kita masukkan dekat create question from website or online artikel ni, masukkan link situ, kemudian dia akan baca artikel tersebut dan AI akan keluarkan soalan. Sangat hebat. Okay, yang ni no resources. Kita tak ada sumber. Kita tak ada sumber untuk dijadikan soalan dan kita nak soalan tu segera kelas kita pada pukul 2 petang kejap lagi. Tapi kita tak ada idea macam mana kita nak bina soalan ataupun tak cukup masa. Tidak ada masalah. Sebab apa? Sebab kita boleh create question from copy, from or as excerpt. Okay, kita klik, kita fokus yang ini pada hari ini. Bila kita dah klik, okay, enter quiz topic. Kita boleh masukkan topik kita pada hari tersebut. Contoh, saya mengajar pendidikan kesihatan. Pendidikan kesihatan tahun 5. Okay, tahun 5. Tajuk adalah nutrien kesihatan. Okay, kemudian kita setting output language. Output language ni bahasa Melayu. Nama soalan ni kita letak sahaja automatik. Kita letak sahaja automatik. Ataupun kita nak pilih yang ni pun boleh, tidak masalah. Kalau kita nak 20 soalan, klik 20. Kalau nak automatik dia bina 20. Okay. Baik. Subject and grade. Subjek. Contoh subjek. Education. Okay, education. Grade, okay, dah tahun 5. Kita klik continue. Klik continue. Kemudian dia akan tanya. Dia akan bagi pilihan. Select up to 10 subtopic. Okay. Kita boleh pilih mengikut kesesuaian. Ini dia bagi 3, 6. Dia bagi 6. Contoh, kepentingan nutrien, jenis nutrien, sumber nutrien, kesan kekurangan nutrien, pemakanan seimbang dan panduan diet sihat. Kita klik sahaja semua. Kalau saya nak klik semua. Kalau anda nak klik 3 ke 5 ke bergantung. Tidak ada masalah. Bila kita dah siap, kalau kita nak klik ataupun kita nak tulis new subtopik, boleh masukkan dekat sini. Okay. Contohlah kata ada tak lagi kelebihan nutrien. Okay, add topic. Okay. Kemudian kita klik generate quiz. Secara automatik tak sampai 1 minit soalan telah bina kepada kita berapa soalan. Tadi saya pilih automatik kan. Kita tengok berapa soalan yang telah dibina kepada kita. Okay, 9, 10. Dan yang menariknya,
adalah soalan yang dibina tu sekali dengan jawapan. Jadi kita tak payah fikir. Kita tengok satu contoh. Apakah fungsi utama lemak dalam badan kita? A. Menyimpan tenaga, mengurangkan berat badan, menyebabkan penyakit, menghilangkan dahaga. Okay. Tadi soalan nombor 10 kan? Okey. Jadi jawapan dia adalah A. Menyimpan tenaga. Okey. Jadi dia create soalan kepada saya adalah 20 soalan. Okey, 20 soalan. Bila kita dah puas hati, kita dah review semua daripada 1 sampai 20 dah puas hati. Okey, kita boleh klik use this quiz. Okey, use this quiz. Kalau kita nak edit macam biasa, boleh edit dekat sini. Yang ini adalah antara kelebihan dia lah, kita boleh ubah. Ini bahasa Melayu kan? Kita boleh ubah bahasa Inggeris. Okey. Ini contoh dia bagi. Apakah kepentingan nutrien kepada tubuh badan kita? What is the main importance of nutrient to our body? Kalau kita setuju, kita apply lah. Kita tak setuju, tak jadi, discard. Okay, baik. Bila kita dah cukup puas hati, kita klik publish. Sekarang soalan kita sudah sedia untuk digunakan. Klik share, copy link bagi pada student. Ataupun kita nak tukarkan dalam, kita nak print soalan ni, kita klik sahaja worksheet. Okay, jadi dia akan download kepada kita lah. Tengok macam mana dia punya paparan dia. Jadi kita dah klik worksheet tadi kan. Kita tengok. Yang ni kita boleh setting size M. Lagi bersih lah. SL, SL pun kita lagi besar. Kita boleh download. Kita boleh download dan kita boleh print untuk bagi dekat student. Okay. Itu contohnya lah. Okay, baik. Bila kita dah siap, boleh bagi pada student lah. Klik link. Copy link bagi pada student. Okay, itu yang pertama. Jadi yang kedua adalah saya nak kongsi juga kelebihan yang ada pada quiz adalah kita nak tengok ataupun kita nak bina soalan berdasarkan kita pilih no resources juga. Jadi kita pilih text and prompt. Kita bina prompt. Tapi yang ni daripada website. Kita masukkan di website macam mana. Contoh. Penyalahgunaan dadah. Okey. Penyalahgunaan dadah. Kita pilih satu. Okay, ini daripada Hello Doctor. Ini adalah maklumat lah. Kesan dia, kesan pernafasan, kesan gastrosos, HIV, hepatitis dan sebagainya. Kita andailah kata artikel ni bersesuaian dengan PDP pada hari tersebut, kita dah baca, dah review, okey, puas hati. Kita boleh copy link, kita pergi pada quiz, kita hanya paste dekat sini. Ini sama juga setting mengikut kepada kesesuaian. Yang ni contoh subjek sains lah kan, contoh kan. Sains. Okay. Kita klik generate quiz. Dia akan ambil beberapa second ataupun a few minutes untuk quiz membina soalan kepada kita berdasarkan kepada artikel yang kita pilih. Tak sampai 1 minit, soalan kita sedia untuk digunakan. Tengok macam mana paparan, macam mana bentuk soalan yang dibina kepada kita. Okay, ini soalannya. Apakah kesan penyalahgunaan dadah terhadap sistem kardiovaskular? Keguguran jantung luar biasa. Soalan dan jawapan ini diambil daripada sini. Ada kesan kardiovaskular ni. Kadar degupan jantung luar biasa sehingga serangan jantung. Ini jawapan dia. Okey, apakah penyakit
yang boleh disebabkan oleh ketagihan dadah, penyakit kardiovaskular pun ada dalam artikel tadi. Bila kita dah puas hati, kita tak ada nak edit sebarangan dan sebagainya, 10 soalan dibina kepada kita, kita klik publish. Soalan sedia untuk digunakan semasa video. Jadi sangat menarik feature-features yang disediakan kepada kita semua. Jadi sangat sesuai untuk kita aplikasi semasa dalam kelas. Ia sedikit sebanyak memberi satu pengurangan beban kepada kita dan menjimatkan masa di samping memberi satu pembinaan soalan yang sangat efisien, sangat berkualiti kepada seorang guru khususnya. Jadi itu sahaja daripada saya. Mudah-mudahan memberi satu manfaat kepada anda semua apabila melihat ataupun menonton video tutorial daripada saya. Sekian daripada Cikgu Aiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.